Okay guys, so hari ni ada satu item yang item panas lah, yang selalu datang dekat workshop kita orang. So hari ni aku nak tunjuk korang, item tu adalah ini. Ini adalah gear selector module untuk Range Rover. So masa first customer mengadu lah, dia datang kat kita orang, dia cakap gear selector dia ni tak boleh nak shift gear, dia stuck je dekat end. Lepas tu dia stuck saja, walaupun dah tutup enjin, dia punya benda ni masih tak turun. So kat sini saya nak tunjuk kat korang simulasi macam mana result selepas pada kita orang repair. So macam korang boleh tengok, so yang ni saya cuba buka, korang boleh nampak dekat sini dia ada pop up, and kita try untuk shift gear lah. So daripada P boleh pergi ke R, boleh pergi ke N, boleh ke D, dan boleh pergi dekat S. Kita try ulang balik, boleh turun gear, boleh ke N, boleh ke R, dan boleh ke P. And dekat benda ni pun dia naik. And kita bagi satu lagi contoh masa kalau katakan kita off engine. So contoh kalau saya off, korang boleh tengok dekat sini dia dah turun ke bawah. So kepada pengguna Range Rover, kalau kata korang ada masalah yang sama macam mana saya cakap tadi, korang boleh PM kita orang sekarang. Kita orang boleh dapat selesaikan masalah korang dengan masa yang singkat. So tunggu apa lagi? PM kita orang sekarang. Jumpa next video.